Recording. Welcome. Enjoy the ice cream. So pretty and so beautiful and very nice, very delicious. Assalamualaikum korang. Pada video kali ini aku akan share dengan korang perjalanan umrah aku di bumi Madinah Al-Munawwarah. So di Madinah ni aku dapat menziarah makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memasuki ke dalam Raudah, juga menziarahi Jabal Uhud di mana para syuhada telah gugur syahid, dan juga makam Sayyidina Hamzah yang berada di kawasan Jabal Uhud di masa peperangan Uhud. Selain daripada itu juga aku dapat menziarahi Masjid Quba, iaitu masjid pertama yang dibina oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So stay tuned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Path Tracker. Dan pada kali ini aku nak share dengan korang perjalanan umrah aku di bumi Madinah Al-Munawwarah. Tetapi sebelum itu, aku sarankan pada korang yang belum subscribe lagi aku punya channel ni, dipersilakan subscribe tak payah bayar pun. Dan jangan segan-segan, okey? So daripada Kota Mekah Al-Mukarramah kami menaiki high speed train, iaitu Haramain Train, daripada Mekah Al-Mukarramah ke bumi Madinah Al-Munawwarah, yang memakan masa dalam 2 jam gitulah. Sepanjang perjalanan high speed train Haramain daripada Mekah ke Madinah, aku menikmati pemandangan Saudi yang dipenuhi dengan tanah tandus, berbukit-bukit, berbatu-batu, dan juga aku sempat explore dia punya toilet, dia punya tandas Tandas ni agak kecil dan sempit, tapi bersih dan selesa lah. Kira macam ala-ala toilet ataupun tandas di dalam kapal terbang. Selain daripada tu, pintu masuk di setiap kabin adalah automatic. So very the high tech Sebenarnya aku punya niat nak tidur dalam train ni, tapi tak boleh lelapkan mata, so aku end up merayap lah ke hulu ke hilir. Ni kita dah sampai dah di bumi Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ketemu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketemu daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita
masuk kepada Masjidil Haram, kepada kota Madinah, tepatnya kepada tanah haram Madinah. Mari kita bertawassul kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad. Madinah ni sebelumnya dinamakan Yathrib, tetapi setelah penghijrahan beramai-ramai umat Islam dan juga baginda Nabi ke kota ini diganti kepada Madinah Al-Munawwarah ataupun kota Nabi. Di dalam Masjid Nabawi ni ada seorang ustaz berasal daripada Riau, Indonesia, iaitu Ustaz Ariful Bahri. Beliau akan membuat ceramah ataupun pengajian pada setiap hari selepas solat subuh dan juga solat maghrib. Dan pengajian beliau ni berdekatan dengan pintu masuk nombor 19. Dan kebanyakan jemaah yang mengikuti ceramah beliau adalah terdiri daripada jemaah-jemaah daripada wilayah Nusantara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura dan juga Brunei Darussalam. Beliau ni telah berkhidmat di Masjidil Nabawi semenjak tahun 2019 lagi. Jadi ini terjadi perdebatan antara mana yang betul ini, murid atau guru? Tanya umat Islam. Kita tahu ya, Imam Syafi'i itu dia lahir tahun 150. Imam Malik lahir tahun 93. Berarti ketika Imam Syafi'i lahir sudah berapa umur Imam Malik? Sudah 57. Sudah 57. Itu baru lahir. Kemudian dianggap Imam Malik belajar agama sampai umurnya 15 sampai 20 tahun. Berarti berapa umur Imam Malik? Setelah mengikuti sedikit ceramah daripada Ustaz Ariful Bahri, aku kembali ke hotel untuk menikmati breakfast, tetapi terkesima pula dengan pemandangan sunrise di kota Madinah ni. Cantik kan? Masya Allah. Setelah breakfast, kami berkumpul di gate 330 bersama Ustaz untuk mengelilingi sekitar Masjidil Nabawi. Assalamualaikum. Aku sekarang berada di bumi Madinah Al-Munawwarah. Dan aku sebenarnya dengan rombongan, aku first time kan buat umrah. So sekarang kita menuju untuk menziarahi sekitar kota Madinah ni.
Depan aku punya rombongan, punya grup, travel group. Masjidil Nabawi adalah masjid kedua tersuci dalam agama Islam setelah Masjidil Haram. Mula dibina pada tahun 622 Masihi, dan semenjak itu Masjidil Nabawi telah melalui fasa perluasan dari zaman ke zaman, dan pada hari ini Masjidil Nabawi boleh menampung sekitar 3.2 juta jemaah. Masya Allah. You cannot be for real. Oh my God, you for real? No, you for fake. No, you for real. Masjid yang putih itu adalah Masjid Saidina Ali. Pada zaman Raja Fahd, masjid ini menjalani perluasan dalam sekitar 632 meter dan juga ditambah menara 26 meter tinggi. Masjid itu dibina sebagai lambang perjuangan Sayyidina Ali bin Abi Talib selaku seorang khalifah, sepupu dan juga menantu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga baginda Nabi pernah solat di situ untuk solat hari raya. Yang ini pula adalah Masjid Ghamama. Ia dibina pada masa Umar bin Abdul Aziz dan kemudian direstorasi pada zaman Ottoman Turki. Baginda pernah solat dan juga doa di dalam masjid ini untuk memohon hujan dan juga untuk solat Id ataupun solat hari raya. Masjid ini terletak dalam sekitar 200 hingga 500 meter barat daya daripada Masjidil Nabawi. Dan tak jauh daripada Masjid Ghamama terletaknya Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di mana beliau pernah menunaikan ibadah solat hari raya pada zaman kekuasaan beliau. Setelah itu kami menuju masuk ke dalam Masjidil Nabawi untuk menziarahi makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malu rasanya mengatakan cinta kepada dia, kekasih Allah, kerana dia insan mulia, sedangkan diriku insan biasa. Tujuh jua hati dan jiwa, meluahkan rasa cinta membara di dalam pujian, ucapan selawat, tanda penghargaan seorang umat. Selagi Nak Umar ada pun kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi dua-dua ni siapa? Selain sahabat? Apa nama? Khalifah. Selain khalifah? Related to Nabi kan? Sahabat. Sahabat dia. Selain mertua sahabat? Bapa mertua Bapa mertua Bapa mertua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya apa? Artinya Nabi tak bagi tahu tak harus ini. Nabi memberikan contoh kepada kita antara orang tua kita dengan mertua kita, derajatnya sama. Kalau kita berkahwin,
dua sama mertua. Kalau dengan anaknya dah cerai, kita dengan mertua sampai meninggal. Tidak bakal. Setelah itu kami hanya kaum lelaki saja yang dapat memasuki dalam pekarangan makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kaum wanita hanya boleh berdoa di luar kawasan makam ya. Dan kami memasuki melalui pintu masuk Babu Salam, iaitu pintu masuk untuk ke dalam makam baginda Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Keesokan harinya kami dapat mencuba aiskrim yang viral tu, iaitu aiskrim Madinah Rose. Alangkah beruntungnya kami, semua aiskrim ni telah dibelanja oleh Ustaz Adi. Alhamdulillah, semoga dimurahkan rezeki ya Ustaz. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, by the way, kedai aiskrim ni terletak di nombor 15 Buddha Lane. Buddha bukan Buddha. Buddha kira dah lain. Jangan salah sebut, okey? Oh, okay, cool. Okay, ready? Ready. 1, 2, 3. Welcome, welcome. Welcome to Medina's ice cream. Thank you so much. Thanks for birthday. Thank you. Suka je tu. Oh, yang konnya, siapa ni konnya? Kon. Okey, siapa pun tadi. Okey, sorry apa? Ni aku punya turn pula nak collect aiskrim. Yelah, ni sekali sekala kita nak makan aiskrim direnjis-renjis oleh petal bunga ros. Macam budak kecil. Padahal dah tu bangka. Tapi tak apa, sekali sekala.
Amin. Balik tak sudah Jangan lupa nenek. Nenek doakan apa? Kau dapat jodoh. Amin. Amin. Kan awak. Oh dia. Semoga saya. InsyaAllah amin. Jodoh. Jangan lupa nenek. InsyaAllah. Semoga terkabul. Amin. Amin. Maintain nampak. Jangan dia buat balik. Kau kosong kita buat balik. Ini jaga. Berbahaya. 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 Sayang. Bang jangan nervous. Sekadar aiskrim, pakcik. Pakcik, jangan lupa aiskrim. I'm ready for you. I'm ready for you. Siapa tak sayang menantu? Okay, next. Amin, amin. Okay, recording. Welcome. Enjoy the ice cream. So pretty and so beautiful and very nice, very delicious. Okay. Apakah perasaan anda setelah mendapat aiskrim keidaman anda? Sangat bahagia. Okay. Daripada semalam, daripada ada apa? Mengidam aiskrim. Tak dapat baru hari ni belanja makan aiskrim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah itu Ustaz membawa kami pergi membeli belah ataupun shopping di kawasan Madinah ni. Sebenarnya kan ada satu tempat di kawasan Madinah ni yang menjual barang-barang yang sangat murah. They call it the $1 shop. So daripada Masjidil Nabawi korang jalan terus, dan bila nampak bangunan ini iaitu opposite hotel, apa ni nama? Hotel Arkan Al-Dhabi. Korang jalan terus, jalan dan jumpa lagi satu hotel, Ruwa International Hotel. Lepas tu jalan lagi terus. Kat sini memang popular dengan orang-orang jemaah Indonesia lah. Lepas tu korang nampak shelter ni, dan sebelah shelter tu ada restoran Indonesia jual bakso, dan ada eskalator. Terus korang turun. Turun tu jumpalah dia punya kedai-kedai yang menjual souvenir, sejadah, jubah-jubah dan macam-macam lagi lah. Dan semuanya sangatlah affordable. Keesokan harinya, kami kaum lelaki akan memasuki kawasan Rauda, tetapi sebelum itu aku beriktikaf di dalam Masjidil Nabawi sementara menunggu waktu solat. Aku lupa sama ada solat Zuhur ataupun Asar.
Inilah dia kawasan Raudah di mana setiap jemaah harus register ataupun book dalam aplikasi Nusuk. Masa kita orang masuk tu agak ramai dan padat. So kita orang berpusu-pusulah untuk mengambil tempat untuk solat sunat dan juga berdoa. Alhamdulillah, syukur dapat juga berasa dalam Raudah. Dan hari berikutnya kami berkunjung ataupun menziarahi Masjid Quba, iaitu masjid yang pertama dibina oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid Quba ni dibina semasa baginda berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Sebenarnya bangunan yang asli dibina dengan blok tanah liat untuk dindingnya, dan untuk tiang-tiangnya dibina dengan pokok kurma. Dan untuk bumbungnya diguna pelepah ataupun daun kurma sebagai dia punya bumbung atap. So bangunan yang baru ni adalah daripada expansion semasa abad ke-20 dan boleh menampung dalam 20,000 jemaah. Dan barang siapa mengerjakan solat di dalam Masjid Quba ni mendapat pahala sama dengan mengerjakan umrah. Semasa kunjungan kami ke Masjid Quba ni sangatlah padat dan juga ramai dengan kunjungan daripada jemaah-jemaah lain daripada negara-negara lain daripada seluruh dunia. Contohnya seperti jemaah daripada Indonesia, daripada Malaysia, daripada Pakistan, daripada Bangladesh, India, daripada negara-negara Arab yang lain, negara Uzbekistan, Kazakhstan dan negara stan-stan yang lain lah. ke 27 rial. Rasulullah bina kecil je kan. Masjid Quba tu kecil. Ini yang dibina yang kecil. Yang kecil tak besar macam dulu yang daripada depan yang dibina. Dekat sana saya nak mulakan dari saya Mustaqil adalah tempat sebagaimana Rasulullah SAW orang-orang Ansar tidak tahu mana yang Nabi, mana yang wakilnya atau sahabatnya. Karena yang lebih sepuh, yang lebih tua adalah kepada munafik. Dia sama berpakaian sama dengan sahabat-sahabat yang lain, tapi dia nak dengar aja. Kalau dia menguntungkan dia ikut, kalau merugikan dia tak ikut. Itulah orang munafik. Jadi orang munafik ini mulai zaman dahulu zaman Nabi SAW sampailah sekarang tu ada. Di sini. Jadi ada kepada Masjid Quba yang dibangun oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi tadi yang saya sebut adalah muazzin pertama Sayyidina Bilal diperintah oleh Nabi Muhammad SAW naik kepada pokok. Setelah itu kami berkunjung ke Jabal Uhud di mana terjadinya peperangan kedua iaitu peperangan Uhud. Di peperangan Uhud ini umat Islam telah mengalami kekalahan akibat satu careless mistake yang telah dilakukan oleh pemanah-pemanah di Bukit Pemanah. Masya-Allah. Syukran. Bukit Pemanah terletak di bahagian depan Jabal Uhud dan pada masa peperangan Uhud, para pemanah ditempatkan di atas bukit tersebut. Dan Rasulullah telah memesan kepada mereka apa-apa yang terjadi sama ada kalah ataupun menang, jangan berganjak daripada bukit tersebut. So pada masa tu umat Islam hampir menang, sudah pun hampir menang, tetapi segelintir kebanyakan para pemanah telah turun daripada bukit tersebut mengakibatkan pihak musuh
telah datang daripada bahagian belakang Jabal Uhud dan memerangi umat Islam daripada belakang, dan daripada situlah ramai para syuhada telah gugur syahid, dan juga Sayyidina Hamzah, iaitu pakcik kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bin Yasin ada kelak pada Hamzah lah, ya. Ada makbarah yang makamnya besar. Nanti kita kalau lepas surah ni kita tunjuk dekat sana biar tahu nampak makbarahnya, kuburannya, ya. Perang ini dimulakan dari tempat ini sebagaimana Nabi SAW merintahkan kepada 50 pemanah. Ini 50 pemanah diletakkan di Jabal Mat. Disitulah orang-orang bahasa Melayu adalah Jabal, gunung, bukit, pemanah. Karena Nabi letakkan 50 pemanah, jangan kalian turun sampai selesai kecuali ada perintah daripada Allah. Jadi kalian tak boleh turun, kata Nabi SAW sebelum ada perintah daripada aku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sinilah ujian kepada manusia. Tak boleh kita cakap kenapa ni sahabat Nabi tak dengarkan cakap Nabi, tak boleh, ya. Dia adalah manusia, ya. Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perang dimulakan dari sini. Jadi tempat yang diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang sangat selesa. Kenapa disebut tempat yang sangat selesa? Karena mata orang Yahudi, orang kafir dia tak nampak di atasnya ada mana. Jadi dihantam, perang dimulakan dihantam dari atas. Dihantamlah orang-orang kafir Quraisy ni, dia bertaburan pergi. Karena banyak yang meninggal sudah dekat bawah. Karena di sini Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Yasin, ya. Dan ada kotak besar. Nampak? Coba boleh nampak? Kotak besar itu ada 70 daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama membaca salam. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang berperang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kita keluarga yang soleh, yang solehah, diberikan anak keturunan anak-anak yang soleh, yang solehah, dan semua dikumpulkan yang jadi mudah-mudahan nanti di akhirat kita nampak. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Ya Sayyidina. Ya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Umair. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sayyidina. Sayyidina. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sayyidina. Ya Sayyidina Mus'ab Yahsin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahli kubur. Muslimin wal mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya syuhada Uhud. Ya syuhada Uhud. Ma sabartum. Ya sabartum. Wa nikmah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Qaumul mu'minin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun wa antum salafuna wa nahnu bil ukhra yaghfirullahu lana wa lakum wa yarhamullah والمستقدمين والمستأخرين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. Pada malam selanjutnya kami berkunjung kembali ke Masjid Quba untuk menunaikan ibadah solat maghrib. Dan setelah itu kami juga mengunjungi di tempat kafe yang viral. Nanti korang tengok nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hari berikutnya aku sambung dengan beriktikaf di Masjidil Nabawi. Tapi sebelum tu aku berposing-posing sikit lah dengan aku punya kain pelikat ni, kain sarung. Almaklumlah dah jelak kot. Pakai jubah je kan, jubah kurta. Ni pakai Melayu pula, macam lelaki Melayu terakhir tak? Okey, satu benda aku nak share dengan korang yang first time berumrah di kota Madinah ni, tak macam kat Mekah tau. Kalau kat Mekah, kat luar masjid dan juga dalam masjid ada air zam-zam. Tapi di Madinah ni, di dalam Masjid Nabawi saja ada air zam-zam. Kalau di luar, tong air tu adalah air biasa. Korang boleh bezakan dengan dia punya label, tertulis air zam-zam. Kita block the way tak? Are we blocking the way? Alah. Pada keesokan harinya, iaitu hari-hari terakhir kami di tanah ataupun di bumi Madinah Al-Munawwarah, kami dapat menziarahi perkuburan Baqi'. Perkuburan Baqi' ini terletak berdekatan dengan gate 360. Perkuburan Baqi' ini adalah perkuburan yang terawal untuk umat Islam di kota Madinah Al-Munawwarah ini. Di sinilah bersemadinya kaum kerabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti isteri-isteri beliau termasuk Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anak-anak beliau termasuk Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, dan juga cucu-cucu beliau dan juga sahabat-sahabat beliau yang lain. Dan para sahabat-sahabat beliau yang bersemadi di sini berjumlah ribuan ya, bukan sikit. Tetapi perkuburan Baqi' ini hanya kaum lelaki saja yang boleh memasuki kawasannya.
Di kawasan luar gate 341 ada deretan booth makanan. Ada macam-macam makanan kat sini. Ada makanan daripada Indonesia, Malaysia, makanan Arab, ada aiskrim. Okey, sudah tiba masa untuk kami kembali ke tanah air, iaitu Singapura. Dari Kota Madinah Al-Munawwarah, kami akan membuat perjalanan menaiki bas menuju ke Jeddah. Perjalanannya agak lama, berjam-jam. Aku kurang pasti dan lupa sama ada berapa jam, 5 atau 6 jam gitu. Dapatlah tidur dan berehat. Kemudian setelah tiba di kota Jeddah, kami singgah sebentar untuk dinner di sebuah restoran Thai. Dan di sini kami sempat mengisi perut kami sebelum ke airport Jeddah. Okey, sampai di sini saja video tentang perjalanan umrah aku. Jangan lupa subscribe, share, like dan juga komen dalam video ini. Kalau korang ada saranan untuk destinasi yang selanjutnya untuk aku kunjungi, dipersilakan letak di dalam ruangan komen di bawah. Okey, Assalamualaikum, bye.